رسول الله صلى الله عليه وسلم والدعاء إلى الهدى والدلالة على الخير ابتغاء وجه الله ومرضاته وقربه وثوابه آمين اللهم آمين عما بعد السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. Alhamdulillah, syukur kehadirat Allah dengan timpah kurnianya, hidayah taufik, hidayah maghfirah, asrar barakah, nafahat yang Allah Ta'ala berikan kepada kita. Alhamdulillah, syukur kepada Allah Ta'ala dapat kita bertemu dan menyambung semula pembelajaran kita. Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Okey, pada kuliah yang lepas perbahasannya catatan 1, definisi kudrah selesai ya. Dah pada hari tak apa ya, jangan lepas. Sifatul wujudiyatul qaimatun bidzatihi ta'ala yatahatta biha ijadu kulli mumkinin wa i'damuhu ala waqfil iradati. Suatu sifat yang wujudi, kita bahas wujudi yang ada lagi sungguh pada dirinya, yang berdiri pada zatnya, yang Allah Ta'ala, yang terdapat dengannya sifat kudrah itu menjadikan ijad segala sesuatu yang mungkin, yang boleh jadi ada, boleh jadi tiada, atau meniadakan i'dam mengikut kesepakatan iradat. Kita dah bahas pada kuliah yang lepas. Lepas tu kuasa boleh diterjemah maha berkuasa atau berkuasa seperti waktu Usmani. Lepas tu dekat catatan yang ke sebelah di kanan ujung-ujung tu, wujudi apa, mungkin apa, dan juga mustahil yang dimaksudkan adalah mustahil pada baik. So pada kuliah yang lepas juga kita dah masukkan perbahasan berkenaan dengan ijad dan juga i'dam. Apakah ijad, apakah i'dam, mengeluarkan tiap-tiap yang mungkin daripada tiada kepada ada, asal tiada kepada ada. Ikhraju kulli mumkinin minal adami ilal wujud. Kemudian i'dam ialah wa huwa ay yasira syai' la syai' kama kana awwala. Ia i'dam adalah menjadikan sesuatu itu tiada seperti mana ia ada pada awalnya. Contoh, ijad Allah menghidupkan Zaid, dan i'dam Allah mematikan Zaid. Kudrah dan iradat Allah Ta'ala menghidupkan yang mematikan Zaid, yang selaras, yang sesuai, yang berlaziman ataupun seiring, simultaneously dengan iradat ataupun kehendaknya ataupun ketetapannya atau ketentuannya Allah Ta'ala. Baik. So catatan yang seterusnya insya-Allah iaitu pada nombor 4. Okey. Kita pergi lebih lanjut ya, berkenaan dengan perbahasan kita. Jadi perlu kita ketahui bahawasanya sifat kudrah Allah Ta'ala itu dia pertama-tamanya ada. Kemudian sifat Allah Ta'ala itu sedia ada. Kemudian sifat kudrah Allah Ta'ala itu binasa. Boleh tak? Perbahasan sifat kudrah Allah Ta'ala, ianya ada, ianya sedia ada, tak ada mula, ianya kekal, tidak binasa, ianya tak sama bersalahan dengan kudrat makhluk. Ia tidak memerlukan kepada mukhasis pencipta, dan sifat kudrat Allah Ta'ala esa, tidak banyak ataupun tidak berbi. Tambahan plus N2 tambah. Jadi kuliah lepas kita mustahil, kita dah sebutkan mustahil pada kal, selesai.
kita masuk terus pada 4 yang lemah. Mustahil, yakni mustahil pada akal. Yang Allah itu lemah kerana lemah itu merupakan satu sifat kekurangan. Maha suci Allah daripada sebarang sifat kekurangan. So, ada catatan lagi, saya akan tuliskan sebelah. Tak apa, bagi kat sini dulu. Nanti kita sambung catatan, iaitu 5. Jadi lemah mustahil, yang mustahil pada akal, yang Allah itu lemah kerana lemah itu suatu sifat kekurangan. Maha suci Allah daripada sebarang sifat kelemahan. Nombor 5, wajib pada akal yang Allah itu bersifat pekuasa ataupun maha kuasa. Jadi sifat pekuasa ni ada disebut di dalam kitab Baqarah Al-Amani. 5 yang ni wajib, 4 pada sini lemah. Baik. So S tu, mengapa dalil bagi kudrat Allah adalah baharu alam ini? Sesuatu yang apa? Mungkin. Betul tak? Allah jadikan dengan kudratnya. Betul? Yang sepakat dengan iradah. Yes. Kerana soalan apa tu kat bawah tu? Mengapa dalil bagi kudrat Allah adalah baharu alam ini? So next whiteboard sini. Kerana J jawab, sekiranya Allah itu lemah, maka sudah tentulah makhluk itu tiada. Sedangkan makhluk sememangnya sudah ada dan tampak di hadapan mata, musyahadah. Kerana Allah menjadikan, yakni ijad, dan meniadakan, yakni i'dam, sesuatu mungkin dengan kudratnya, pekuasanya yang sepakat dengan iradatnya. Di sini iradat, yakni kehendak ataupun ketentuan. Jadikan mungkin. Mungkin. Tak apa tanya dia. Kalau saya dosa nak apa? Tak apa dosa. Okey. Berdasarkan ilmunya. Okey. Berdasarkan ilmunya dan ditentukan oleh sifat ayatnya. Jika salah satu daripada keempat sifat ni tak ada, either one daripada kudrat ataupun iradat ataupun ilmun ataupun hayat, tak ada, either one, salah satu saja, maka makhluk pasti tiada. Sebab tak boleh jadi. Justru dengan adanya makhluk menunjukkan, menandakan Allah itu berkuasa ataupun maha berkuasa. Tak boleh kata tak. Sebab tu baharu alam ini, kalau kita tengok semua daripada awal, daripada wujud sampai nanti dia baharu alam ini, tapi setiap tu explanation dia berbeza. Jadi kewujudan makhluk, baharunya makhluk menunjukkan Allah Ta'ala itu bersifat dengan berkuasa, maha berkuasa.
Jadi ulama bahas, ya, Allah Ta'ala menjadikan, contohnya kita ambil Umar lah, nama Umar. Allah menjadikan Umar di dunia dengan sifat kudratnya, mengikut kehendak dan ketentuannya yang telah dikehendaki, yang telah ditentukan oleh sifat iradatnya. Dan ketentuan Allah, kehendak Allah tu, ketentuan Allah, kehendak Allah, kuasa Allah Ta'ala itu pasti telah pun diketahui oleh Allah melalui ilmunya. Mana Allah Maha tahu yang dia akan menjadikan Umar, contoh. Jadi tidak mungkin sifat ilmu, sifat iradat, sifat kudrat itu ada tanpa ada sifat hayat. Nanti kita akan pergi lebih lanjut lagi berkenaan dengan hayat. Apabila Allah Ta'ala ada sifat hidup, adalah bagi Allah Ta'ala sifat kudrat, iradat dan juga ilmu. Jika salah satu, tengok yang warna coklat tu, jika salah satu daripada keempat sifat ini tiada, maka makhluk pasti tiada. Maksudnya, okey, saya baca kerana sekiranya Allah itu lemah, maka sudah tentulah makhluk itu tiada. Sedangkan makhluk sememangnya sudah ada dan tampak di hadapan mata, dalam kurungan musyahadah. Kerana Allah menjadikan yang ijad dan meniadakan yang i'dam sesuatu yang mungkin dengan kudratnya, yakni perkuasanya, yang sepakat dengan iradatnya, yakni kehendaknya ataupun ketentuannya, berdasarkan ilmunya dan ditentukan oleh sifat hayatnya. Jika salah satu daripada keempat-empat sifat ini tiada, maka makhluk pasti tiada. Justru dengan adanya makhluk menunjukkan, menandakan Allah itu berkuasa atau maha berkuasa. Dalil yang saya gariskan saja nombor 6. Sesuatu yang menunjukkan kebenaran atas sesuatu. Akal saja yang saya gariskan nombor 7. Maksudnya sesuatu yang dapat membezakan antara yang baik dengan yang buruk. Okay. Satu kurungan dari sini ke sini nombor 8. Untuk dalil akal sahaja. So saya sengaja buat macam ni. Yang ni mewakili lah. Yang ni saya buat macam ni lah, nampak? Nampak tu bracket tu. Dia mewakili. Jadi bila mewakili itu tak payah terlalu panjang ruangan pun tak muat. Saya buatlah macam ni. Maksudnya ni adalah sesuatu yang menunjukkan kebenaran atas sesuatu menurut akal yang waras. Sebab ni dalil, kita sedang bahas dalil akal. Masuk poin nombor 10 ni kat sini, barulah saya buat maksud dalil nakli. Sekarang ni kat sini dalil nakli. Dalil nakli kita buat balik dot kurungan, bukan pemalas. Ini bukan pemalas nama dia, ini sana. So Kak Yati beli sakat pula lagi. Apa putih? Tak muat. Okey, sesuatu yang menunjukkan kebenaran atas sesuatu menurut
Menurut apa ibu? Pasal 15. Itu nombor 10. Menurut wahyu. Jadi wahyu apa dia? Al-Quran dan hadis. Betul. Tadi tu nombor 6. Ini belum lagi, ini baru nombor 10. Inna Allah ala kulli syai'in qadir. Bahawa Allah Ta'ala itu atas tiap-tiap sesuatu itu kuasa. Saya kurang faham mula dah Ustaz. Yang mana Yang puan? nombor 6 tadi tu. Ulang balik boleh tak Ustaz? Okey. Dan ada sesuatu yang berduga kebenaran Okey, atas. puan tengok tangan saya Okey. Bukan magic tau. Saya gariskan bawah dalil catatan nombor 6. So catatan dekat sini. Dalil sahaja. Sesuatu yang menunjukkan kebenaran atas sesuatu. So, untuk ringkaskan catatan kita, saya buat bracket ni dengan dot ni. Bracket dot ni merujuk kepada sesuatu yang menunjukkan kebenaran atas sesuatu. Merujuk kepada tu, dalil sahaja. Alright. Okay. Catatan 7, tengok ibu Catatan 7 saya gariskan pada akal. Catat nombor 7. So nombor 7 ni sesuatu akal, ya, akal sahaja. Sesuatu yang dapat membezakan antara yang baik dan yang buruk. Akal sahaja. Okey, dah garis kat bawah. So dalam bracket yang besar ni dalil akal nombor 8. So dalil akal. Apa makna dalil akal? Tu. Saya copy paste saja ni. Kalau ibu-ibu main telefon, komputer, copy paste kan? Copy paste. Tak sendiri. Apa benda yang copy paste tu? Sesuatu yang menunjukkan kebenaran atas sesuatu menurut akal yang waras. Itu the meaning of dalil akal. Masuk dekat sini pula catatan dalil akal semuanya, iaitu nombor 10. Apakah dalil nakal ataupun dalil nakli kat sini? Saya buat bracket dan juga dot ni. Apa makna bracket dan dot ni? Saya tulis balik pun tak apa. Sesuatu yang menunjukkan kebenaran atas sesuatu, itu yang bracket tu. So sambung je kat sini. Menurut wahyu. So wahyu ada dua, satu Al-Quran dan hadis. Okay dah. Okay, salam. Kita sambung. Okay, ayat ni, ayat Quran ni so kan saya minta ibu buat kurungan tu kan. Pada ayat Quran tu innallaha ala kulli syai'in qadir, betul tak? So poin yang ke-11. Jadi ayat tersebut ada pada surah Al-Ankabut, ada juga pada surah Al-Baqarah, dan ada pada surah An-Nur. Al-Baqarah dengan Al-Ankabut ayat 20, An-Nur ada pada ayat 45. Okey, kenapa ayat yang sama diulang dalam banyak surah? Tu dekat bawah tu. Diulang berkali-kali ayat yang sama di dalam surah-surah yang berbeza, menunjukkan pentingnya ayat itu sebagai dalil nakli sifat kudrah. Banyak kali diulang dalam surah yang lain-lain. Ayat yang sama diulang dalam surah-surah yang lain, menunjukkan kepentingan ayat ini sebagai dalil sifat kudrah. Okey. Jadi dalil nakli menurut Al-Quran ada banyak.
ayat yang sama saja pada satu ada banyak surah lah. Termasuk ada juga ayat yang lain, Al-Maidah 120, As-Saffat 96, Al-Baqarah 109, Al-Maidah 17. Ini ibu cari sendirilah. Okey. Jadi saya masukkan kat sini dalil nakli dari sudut hadis riwayat Imam Bukhari, Imam Muslim, Imam Tirmidzi, Imam Hakim dan Imam Baihaqi. Baginda Nabi bersabda, itu doa baginda Nabi, la ilaha illallah wahdahu la syarikalah, lahul mulku wa lahul hamdu wa huwa ala kulli syai'in qadir. Jadi Tuhan yang selayaknya disembah malaikat Allah ialah Allah sendirinya dan tiada sekutu baginya Allah kerajaan dan segala puji, dan dialah Allah yang maha berkuasa atas tiap-tiap sesuatu. Kat sinilah dalil putra. Ini dalil dalil. Okey. Gambar nanti insyaAllah kita sambung. Pasal kudrat ni tak berhenti dekat ikut sekadar yang kita ni. Kita ada lagi perbahasan dia. Okey. Berkenaan dengan apakah yang memberi bekas. Nanti kita bahas lagi lebih lanjut ya. Perbahasan berkenaan dengan kudrat. Saya boleh ambil gambar catatan. So next class kita nak padam semua pun boleh, kita buat catatan bar. So tiap-tiap sesuatu bukan kuasa ni, saya silap bukan pada kuasa, pada sesuatu. Ada mungkin yang boleh jadi ada, yang boleh jadi tidak. Ada soalan yang lain? Perbahasan lagi insya-Allah nanti perbahasan berkenaan kudrat iradat Allah Ta'ala yang memberi bekas. Contoh, kita nak bagi contoh ubat, api, makanan, minuman. Contoh, kita biasa sebut api membakar, adat. Makanan mengenyangkan, minuman menghilangkan dahaga, ubat menyembuhkan, pisau memotong. Pada hakikatnya bagaimana? Allah yang memotong, Allah yang membakar, Allah yang mengenyangkan, Allah yang menghilangkan dahaga, Allah yang menyembuhkan. So next class. Okey. Dah bincang belum? Dah tulis? Dah bincang dekat mana? Itu mungkin masa tu bagi secara apa orang kata snippets je lah, sedikit-sedikit, belum lagi. Masa kudrat ni yang kita akan bincang lebih lanjut. Dia punya bab dia itulah bab dia InsyaAllah pada umur bertemu lagi. Mohon maaf salah silap, minta maaf salah silap. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin sayyidina maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma faqihna fid din wa 'allimna ta'awwudu wal 'arifin. واهدنا الى الصراط المستقيم يا مقلب القلوب ثبت قلوبنا على دينك وعلى طاعتك. ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم وتب علينا انك انت التواب الرحيم. ربنا اتنا في الدنيا حسنه وفي الاخره حسنه وقنا عذاب النار. صلى الله عليه وسلم محمد وعلى اله وصحبه وسلم. Terima kasih ibu. Assalamualaikum.